Saya perasan ada banyak saja posting yang dibuat perbandingan spread value mana yang tertinggi dibandingkan dengan pengeluar-pengeluar emas dengan banknya, dengan syarikat A, syarikat B dan Public Gold. Public Gold antara yang tertinggi spread value-nya, 9 ke 6%. Ada yang 8, ada yang 7 dan ada yang 2%. Sebenarnya nak untung dengan emas ni bukan sekadar kita tengok spread value semata-mata. Kalau spread rendah sekalipun tapi nak dapatkan fizikal yang macam ni bukan main susah. Nak jual beli susah, kita lah yang susah. Sebab spread value ni satu ciri daripada 5 ciri penting kita kena tengok secara package. Nak untung dengan emas, jangan tengok spread value saja. Kita tengok harga dia, kita tengok dia punya syarat jual beli dia cerewet ke tak. Dan dia ada branch banyak supaya mudah kita nak jual. Dan yang paling penting, stok tak ada had. Setakat ni Public Gold sejak tahun 2008, tak ada lagi yang nak beli emas, tak ada stok. Tak ada lagi tuan-tuan. Ini kelebihan bagi kita yang ada modal walaupun harga tengah murah, kita boleh beli. Ada setengah-setengah syarikat nak beli emas dia stoknya tak ada. Kita lah yang rugi. Dan ada satu-satu tempat yang kita nak keluarkan fizikal kena tunggu ada beratus-ratus gram dulu. Kena ada 200 gram dulu baru boleh keluarkan fizikal. Kita ni nak ada 1 gram pun kita rasa sangat mahal. Ini kan pula nak tunggu 200 gram baru nak keluarkan fizikal. Tak dapat keluarkan, kita lah yang susah. Jadi dekat Public Gold ni ada 5 ciri penting dan kita paling mudah nak beli, mudah nak jual, yang paling penting mudah nak fizikal kan. Emas yang terbaik yang ada dekat tangan. Jadi nak dapatkan emas yang lebih mudah, lebih murah, mula menabung emas, fokus saja dekat pin video saja.